Okay, Assalamualaikum guys. Aku nak share tentang sabun. Ini sabun Nurclean Dua-dua ni sabun Nurclean. Ini sabun S10 Nurclean. Ini sabun S20 Nurclean. Ni S10 Nurclean Ini S20 Nurclean. S10 ni kita jual RM2 seliter. Ini jual RM3 seliter. Ada tengok comparison. Ini sabun daripada Kelang tau. Bancuhan Kelang. Sebelah ni, ni dua sebelah ni adalah kompetitor. Yang mana ini jual RM3 seliter. Bancuhan di rumah. Dan ini jual RM2 seliter bancuhan di rumah, bukan di Kelang. Tengok beza. Okay. So that's why kenapa Nurclean kekal ambil sambuhan bancuhan Kelang, sebab kita nak pastikan kualiti terbaik pada pelanggan. So kalau anda nak beli sabun, anda beli sabun yang bancuh di Kelang. Terutama Nurclean lah. Nurclean memang ambil sabun dan bancuh di Kelang, bukan bancuh di rumah macam ni. Ni bancuh rumah jual RM3 seliter, ini bancuh rumah jual RM2 seliter. Nurclean macam ni kualiti dia. Beza kan?